contoh tadi sekiranya kan suami isteri kan, sekiranya isteri masuk syurga kan, tadi saya punya contoh sekiranya suami masuk syurga, isteri tak masuk syurga, so suami akan dapat bidadari syurga lah. Okay. Sekiranya isteri tu yang masuk syurga, suami so macam tu, apakah nikmat yang akan dapat oleh isteri? Okay, setiap daripada kita ada jodoh. Semua kita ada jodoh. Cuma sama ada jumpa kat dunia atau tak. Jodoh dia mungkin tak jumpa kat dunia, tak tahulah kan, seorang ke utara, seorang ke selatan. Tapi jodoh dia ada. Jadi jodoh dia nanti dia akan jumpa kat syurga. Jadi jangan risaulah. Sebenarnya saya dah ada suami dah. Kalau orang yang single kan, orang tanya kan, orang tanya, tak kahwin-kahwin lagi, jodoh dah ada dah. Lepas tu kita cakap dalam hati, dia dah tak payah dah cakap dengan dia kan, jodoh ada dah kat syurga. Tapi ada jodoh kita juga. So kita akan jumpa dengan jodoh kita kat syurga. Mungkin dia pun tak jumpa jodoh dia kat dunia kan. Tak jumpa kita lah, kan kita jodoh dia. Dia pun single juga, tapi nanti kita akan jumpa kat syurga, kita kahwin kat syurga. So dapat nikmat. Sebab nikmat yang nikah tadi tu, oh sian orang single Ustazah kan. Tak, dia dapat. Nikmat tiga-tiga tu semua ada syurga akan dapat. Nikmat makan, nikmat minum dan juga nikmat berkahwin, jodoh dia di syurga. Sebab bukan semua lelaki semua dah berkahwin pun. Ada lelaki yang single, yang mana dia pun dia ada juga jodoh dia, cuma mungkin tak ada rezeki dekat dunia, tapi Allah dah jamin dah di syurga. Begitulah pada wanita sesama. So suami dia nanti dekat neraka memang tidak ada pasangan lah kalau dia duduk neraka. Tapi bila isteri dia masuk syurga, ataupun misalnya kata isteri dia tadi dia masuk syurga, dalam keadaan suami dia ada kat neraka, Allah bagi kat dia jodoh yang syurga. Apa kita panggil? Jodoh syurga. Jodoh dia di syurga. Jodoh dia di syurga ada. Sebab takdir tu semua Allah dah tahu kan. Kita je yang tak tahu. Bila Allah tahu, Allah sudah merezekikan masing-masing dengan jodohnya. Contoh-contoh daripada cerita tadi, katalah kalau lelaki dia tak masuk syurga, adakah dia ada suami lain? Dia ada jodoh lain yang di syurga untuk diri dia. Begitu juga yang belum kahwin ataupun yang suami dia dah kahwin tapi tak menjadi ahli syurga. So Allah SWT Maha Adil di dalam pembahagian. Okey, ada soalan lain?